blackout ke? Oh, ada ni lah alunya. So lagi guys. Esok Jumaat belum lagi. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita. Nak pergi sini. Sayang dia, sayang saya. Kita nak balik mana? Semua ready? Kita nak tolak ke mana sekarang ni? Kelantan. Oh boleh. Okay guys, sekarang 8.13 masa pengkat balik di Gambang. Kita akan makan dekat belakang tu dulu. Breakfast. Let's go. Okay, kita breakfast dulu. Lepas tu kita meneruskan perjalanan. Nasi lemak aku buat. Jom. Bukat. Ha? Apa yang sedang ku rasa, miss you bila tidak bersemuka. Love you, sentiasa ku merasakannya. Miss you, kaulah segalanya bagi. Bang, blackout ke? Oh, ada ni lah alunya. Buat tajam. Laju sama sini rasa. Gelap tu. Cek TV pun sama. Beginilah waktu emergency guys. Ini dia punya besar ini. Apa ni? Kuat tu. Dalam keadaan genting boleh memakai. Mana kamu? Di mata ini ada kamu, di hati ini sentiasa ada kamu. Rasaku menunggumu, begitulah saat merindumu. Beginilah cara hidupku. Wow, love you, apa yang sedang ku rasa. Miss you, bila tidak bersemuka. Love you, sentiasa ku merasakannya. Miss you. 11.43 rumah kedua. Cang, ni sikit. Apa ni? Cang makan? Diam. Sekarang kita berada di rumah saudara ayah dari Kelantan lah. So, ini saya beli satu buah. So, dalam keadaan panas ini memang era tak panas pun guys. Serius cakap. Jadi situ. Kan balik mana? Kelantan je. Okey, jom. Tongkat ni yang paling special tu Oh, terus tegak. Kalau awak doyuk. So, sekarang kita akan ke dinner malam ni. Di mana? Tu baca tu. Keluarga anda cuci dari awak. Yeah. Sebab saya nak ambil tempat.
Kita sekarang berada di surau tengah ambil semayang. Okay, Sob, cakap sikit, Sob. Kita sekarang berada di mana? Apa? Surau. Surau mana? Surau. I don't know. Surau mana ni lah, tak tahu. Sekarang dekat surau Wancarija. Sorry. Jom kita pergi. Kau. Hey. Tengok mana ni? Kita kat Kelantan. Yeah. Aduh, ada salah cameraman. Ni apa? Mas, Kawan, promo sikit kat mana ni? main house camp Ni sound camp kan? di pulau, mungkin pulau. Macam kita ada Kubang Kerian. Yes. Tu dia main house camp. Jom. Dan ni bawa kita ke Boleh ke? bawa kita boleh. Bawa kita ke mana ni? Jeti ni boleh diguna pakai ke tak? Dia dah hancur lah, ada banyak rosak. Lepas tu tak boleh baiki lah. Tengah dalam proses. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Bila pergi makan dulu lah. Kenyang bila makan-makan. Dah sampai. Dah makan dulu dekat majlis. Macam. Abang menggunakan oh ya, ada sekali. Tahun lepas mak asyik tanya bila nak bawa calon ke sana. Aku senyum sambil kunyah kuih. Kami daripada keluarga Haji Saleh Awan mengucapkan selamat Fresh ni tengok ni.
Saya boleh ada kata kuih isi makan ni, bangga air, minum air, penuh lap yang tawa dengan tisu. Oh, apa orang ni? Muskil. Kau si sebut lah kau boleh tulis ni. Kelly Hansen. Tengok pangan, tengok pangan. Oi, Bonia ni. Tamat sudah permainan oleh keluarga anak Isa Haji Saleh. Jom kita pulang. Keadaan malam di sini ya. Oh. Sini baru jual-jual. Oh. Kampung style. Oh. Style. Ada wafer sah. Ha. Popcorn. Kamu madu. Let's go. Mana? Itu. Bang, sedap bang. Apa rasa? Nasi ayam kampung madu. Ayam kampung ni. Syah makan? Syah? Jom kita makan. Bismillah. Okay, so sekarang kita selesai makan di Jah nasi ayam kampung madu. Maisha agak tak sihat sikit hari ni. Dia tidur. Allah akan komplitkan perjalanan hari kita. Apa? Apa tu? Sampai hari Selasa, esok Selasa dan Rabu. Lepas tu kita akan bergerak ke Kelantan semalam dan kembali ke KL. Let's go. So kita dah sampai dekat pasar besar Siti Khadijah. Satu apa? Satu. Oh mas. Boleh, jom. Bila tu? Okay, so sekarang kita berada di tempat wajib yang kita akan pergi lah. Tak, maknanya asal itu tambah tanah 2 tahun. 2 tahun dia ambil je. Ulang konsep betul. Boleh buat tanah. Tahu. Sebab orang tanah dibuat ya. Kita kena nak masuk. Orang baru nak masuk. Dia kena siap. Sedang molek lah tuan-tuan. Hati terus berbunga. Boleh? Tu? Ayo, jom. Tengah santai semuanya. Solat maghrib di sini. Solat maghrib di sini. Sekarang pukul 7.31, 23 hari bulan 3. Dekat mana ya kawasan ni? Kawasan Bacok. Kita lagi surau. Sungai apa, Mak? Mariam.
Pergi cepat. Jalan raya penuh harapan, lampu neon melawan malam. Okay, kita nak balik dah. Sekarang ni pukul 8.53. Bye-bye Mariam. So kita nak interview Mariam. Bye-bye. Bye-bye. Okay, so sekarang kita akan bertolak ke Kuantan. Sekarang 8.53. Tarikh 24 bulan 3 2026. So kita jumpa di Kuantan. Let's go. Nak beli apa? Nak beli apa? Dah belilah. Abang nak beli yang frozen tak? Tu berapa ringgit? Bawa balik. Berapa ringgit? Yang ni yang makan. Tak Mimi beli apa ni? Kalau abang nak vacuum RM10. Bawa balik. Abang beli tak? Beli tak? Kira abang nak. Frozennya. Apa? Satu lah. Jom kita bayar. Satu ke? Ini ke? Saya ambil lagi. So, ramai kat sini. Kita beli kat situ. Peleko sebatang RM1 guys. 152. Let's go. Di Kopok Kelabang Tapah. Peleko ini special. So kalau korang nak beli peleko ke, boleh singgah kat sini Aku recommend kat sini sebab kau boleh makan fresh RM1 sebatang. So kalau korang berminat, boleh dah beli kat sini. Highway tu nak highway ujung ni. Tu highway kita. Nampak tu? Tu highway. Okey. Jom. Kita buat apa? Okey tak? Okey tak? Lagi dalam 3 jam kita sampai ke Kuantan, kita stop di sana. Paling asli. Kau jangan dapat kat mana-mana. Cerita mana? Medina punya dekat Kelantan. Kelantan pula, Terengganu. Kat Melaka. Paka. Paka. Kat mana? Paka. Bang. Tengok bang. Siapa pernah pergi Paka, sila subscribe. Pian. Pian. Siapa pernah pergi Paka, sila subscribe. Ni lah. Nak sampai di homestay. Oh, banyak barang. Jom. Kita house tour. Kak, boleh ingat? Semangat raya jadi gemilang. Rumah kosan penuh gelak riang. Nenek lihat cucunya. Special. Wow. Sama ada di Teluk Cempedak. Mana anak ni? Yam. Tak ada pantai. Santai kat sini ya. Dapat. Ke pantai. Lipat baju bang. Jom kita tengok. Ada servis tak dia punya kowe? Tak ada servis. Tapi dekat homestay memang wajib ada kowe. So siapa berminat boleh kontak saya. Okey. Jom kita nak on balik. Barang semua siap. Nak habiskan vlog kita hari ni. Okey, kita nak pergi mana? Pergi mana? Balik. Balik kam? Balik KL.
Ha? Balik KL. Dekat KL. Okay, jom. Let's go. Okay, sekarang perjalanan balik. Madam cakap. Madam, jom. Cakap. Hello. Abi nanti Rena cakap kat dia. Saya cakap. Hai, cakap. Cakap. Kat kita nak ke KL, kita dekat homestay. Kita kat mana? KL homestay. Okay, kita akan bergerak balik ke KL. So sekarang kita tengah pengalaman sebarang. Sikit lagi kita nak habiskan vlog ni. Tunggu ada sikit lagi. Homestay ni sangat menarik. So nanti aku bagi kat link description. Basically ada 3 bilik. Satu bawah bilik, ada kowe, ada 3 bilik kat atas yang sangat besar. Satu bilik ada bilik air. So kalau korang pergi Kuantan, korang kena pergi kat sini. Dah barang tu. Gambar dulu. Benda apa tu? Kita tengah menunggu abang. Ha? You nak sebelah mana tu? Sekejap lagi lah. Kita ada gambang. Orang tengah makan. So ni kita dekat KA Coffee. Ni pergi siapa? Caramel latte. Caramel latte. Oh, nice. Sedap. Sedap tau? Apa rasa? Apa rasa? Kopi. Mana hujung? Jom balik, jom. Pahit lah. Ina je. So kita start di traffic jam Karak. Sekarang pukul 3:09. Terowong lepas genting sampah. Sedap tak? Kalau Wahar daripada Cookie Bite. Wangi nak satu. Nice. Background kat baki saya. Kita nak Ni kita dalam suasana beraya. Okay, nak terjah berapa orang untuk Hari Raya. Cepat raya sikit. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Daripada 6-7. Steady no? Rindu. Dia tak fikir. Jom tu je orang. Ni komposer kita. Dah. Oh pandai kau makan sini sih. Nak ambil pavlova. Encik saya tengah. Apa perasaan lagu sekarang meningkat naik? Alhamdulillah, rasa gembira dan rasa terima kasih juga kepada semua yang sudi Nyokong. Kita support Lagi-lagi family. Tajuk lagu apa? Promote sikit. Saya ada 2 lagu tahun ni. Yang pertama Bas Selamat Hari Raya yang dinyanyikan oleh Series, dan yang kedua Budak Gen Z Raya Lagi yang dinyanyikan oleh Cik B, Khadijah, Ara Aziz dan juga Alisa Deza. Saya sebagai sepupu akan support dia. Support guys. Road to 1 million. Road to 1 million. Okay, jom kita interview Pak Sudin. Pak Su. Ucapan raya sikit Pak Su. Ucapan raya sikit. Saya ingin mengucapkan ucapan selamat raya kepada terutama semua yang menyambut Hari Raya, terutamanya keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya dan seluruh umat Malaysia di Malaysia ini. Okey. Nasi Pak Su. Umat Malaysia.
Mak Islam di Malaysia. Kasih basuh sama raya. Potonglah tu. Betul tu. Tak, itu yang best tu. Kita akan basuh. Basuh ke? Okey. Selamat raya basuh. Kita interview sikit basuh. Ucapan sikit. Ucapan selamat hari raya. Selamat hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat hari raya, maaf zahir batin pada siapa yang mengenali saya. Kepada yang memandu di jalan raya, berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kepada kaum-kaum wanita, ibu-ibu, isteri-isteri yang sibuk kat dapur, sibuk mana pun anda, kesihatan jaga. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih masuk selamat raya. Jom kita nenek, kita interview nenek sikit. Nenek sihat. Nenek cakap selamat hari raya mak zahir batin. Selamat hari raya. Kemana ni macam ni? Selamat hari raya, maaf zahir batin. Saya mak. Nanti ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Jangan nangis. Terima kasih nenek. Nenek nangis. Sini. Salam. Nangis kena interview. Okey. Nenek. Okey. Melodi. Jadi di sini saya ingin support di sini saya ingin menjemput semua untuk hadir dan support. Cameraman elok sikit. Lebah 5 minit. Lebah 5 minit sikit. Okey. Lebah 5 minit di YouTube dan juga di mana lagi? Semua platform semua media social media platform. Okey. So jangan lupa support komposer muda kita. Okey. Haji Ikram. Farah, tengah makan lagi tu. Tengah makan lagi tu. Nampak Tengah makan lagi. Ada push lagi? Malam tadi ada. Yang berjaya mula basi legend lah. Legend lah. Kita baru je masuk baru masuk. Berbual tahu. Jalan raya penuh harapan, lampu neon melawan malam, kereta tua melaju perlahan, kenangan hidup di kiri kanan, kita tawan Johor Baru. Cepat batu. Batu jap. Suruh bagi tu. Abang. Terus bagi. Batu cepat. Maisha. Mana? Ada depan. Batu. Salam dulu. Oh. Batu belakang lagi. Belakang. Okey. Batu. Salam lah. Oi. Batu. Biar batu cepat. Maisha. Sang Abi jat. Abi ada. Nanti Abi masuk. Boleh kan? Abi marah. Abi ada apa? So dia apa kau dia? Itu juga tu. Batu lagi. Letak dulu. Nak sampai tu. Cakap apa? Naura. Tunjuk sikit. Batu. Agak jangan tolak. Ruben. Tak sakit. Okey, pen. Pian, harus tu. Biar ambil lah. Kau tak abang. Kau suruh lagi ya? Bagi dulu. Ambil kaki lah. Sini. Ambil lah. Tak. Kau suruh bagilah. Tak, bagi Umi. Hak dosu. Hak dosu. Salam dosu. Hak dosu. Salam. Salam dosu. Comel lah dia. Salam dosu. Macam lawa lah ni.
Tak, dah tak sud. Dah dah. Cakap tak sud. Saya ni. Siap. Anak buah. Ya, apa terima kasih Tok Su. Semoga murah rezeki ya. Oh ni orang Johor. Orang Johor datang. Tu daun sama-sama orang Johor. Foto. Tak apa, jangan kira kalori. Makan je. Hari ni kita Kalori mute kan? dia kalori out, kita out semua. Tadi ada balik dah. Thank you untuk komposer muda kita. Nampak tu. Manja ni semua guys. Sini sikit dengan sini kat tangan saya. Terima kasih dia. Semoga berkongsi. Kita makan. Kita makan dulu. Pasal. So, Ikan keli. Tak okey Kak, marinate dia. yeah. Kita bertemu lagi. Dik, ketiban siapa? Timbalan Perdana Menteri kita. Okey. Mana-mana menteri kita? Itu dia. Tok Zahid. Ni tukang bakar kita Barsyad. Bakar apa ini bang? Macam-macam ada. Tunjuk sikit. Ikan bakar. Special prop Oh, Alright. Kita sekarang berada di rumah Pak Su. Tak ada mana dia. Jom. Okay, sekarang ni kita nak ajak Ashu kita install Mova. Okay, boleh install Mova? Create Mova. Jangan lupa install Mova. Okay? Lepas tu open. Open nak boleh? Habis register. Boleh. Sekejap dah install Mova. Jom. So dalam tu ada timbalan Perdana Menteri kita iaitu Datuk Zahid. So kalau lagi kita pergi lah, tanya dia boleh tak kita rakam sikit. So family semua tengah berborak. Ni family ada bodyguard di sini kan. Ini apa ni? kambing perap. Kambing perap Kambing perap guys. Oh ni kambing dia. Di mana ni? Di front tu kan. Ambil bodoh. Ambil kat GA gila. Dia tu kira on duty tu. Ada malulah. Ngasih Elsa. Tu komposer tu. Tu komposer. Tu komposer dia. Jom dia tengok stok semua cering kita ada. Bangkai ni. Nilas. Itu last Ni yang Itu last Okey, itu last. Puan ni kita bakar ini. Baju ke? Careful. Baju semua. Oh, khabar ni. Apa? Maisha. Syah. Adik main rambut dia. Tak ada pun. Mana? Jom. Okey. Dah, 1 2 3. Okey. Tak datang 2 kali. Biar pasal hari ni sendiri. Balik. Cepat. Allah selamatkan kamu. Okey. Setahun sekali. Awak nak A2 A3. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Serta mulia, serta
mulia. Happy anniversary Datuk Seri. Hari ini kita sambut anniversary. Lama apa ya? Dah turun 135 dah. Lama nyanyi. Lama nyanyi. Banyak lagi lagu, panjang lagi. Oh ya. Dah. Berdiri lah. Ambil gambar ke? Toilet. Kopi awak kat toilet. Kopi toilet. Kopi awak kat toilet je. Pemilihan Datuk Zahid. Oh. Ada tisu lah, tisu. Masih tisu ni. Sini. Balik. Sini. Balik ni. Let's go. So sebab apa ada kereta polis? Sebab kita ada timbalan Perdana Menteri datang. Ada timbalan menteri datang. Timbalan tu apa? Oh, polis ada tu, nampak dah. Okey. Jumpa pada last. Kita balik. Dah settle. Kita masuk Ni ambil. Tengok. Wah. Kita mau cakap kita bingar. Kita bingar lah. Kita balik. Dah settle. Kita masuk Ni ambil. Tengok. Wah. Kita mau cakap kita bingar. Kita bingar lah. Oh, polis ada tu, nampak dah. Okey. Jumpa pada last. Ada kereta polis. Jom. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami. Okey. Kami manjatkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah yang telah memudahkan. Dos. Sampai 2 orang 2 orang bulan depan. Ada yang panggil dia. Assalamualaikum nama dia Siti Sarah dan semua orang boleh panggil dia Sarah. Nanti majlis kami yang berlalu lagi 11.24 ini kita semua cukup datang ya. Dan kami buka foto booth kat luar ni nanti sebelum balik kami ambil gambar. Okay, dah set up raya vlog. Dah nak? Okay. Kami keluarga AWZ mengucapkan Happy birthday to you. Happy birthday to Mawa. Happy birthday to you. Happy birthday. Sekarang kat mana? Sekarang kita dekat Bangi, Section 3. Di rumah Pos 7. Oh, open house Open house, ya. Ni adik punya Adik pun. Adik yang biasa ni? Ya. Oh, okey. Apa nama dia? Mimpi surprise. Mimpi surprise. Follow Instagram Follow Instagram, TikTok, segala platform social media platform. Alright. So beginilah bila sanak saudara semua keluarga berkumpul bersalaman dan bermaafan. Tahun ni semua dapat berkumpul AWZ family
dan diucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin. Jumpa lagi. Okay, kat mana? Okay. Follow Instagram Follow Instagram, Mifty Surprise. Ya, follow di segala social media yang ada. Okay, boleh step kat sini untuk ambil gambar. Di mana? Yang ni, Pak. Dapat lahan Dia je. Tak, dia tak kerja. Ni, pekerja baru. Tak, dia kerja baru. Dia ambil gambar. Pekerja baru. Cepat. Panggil kita. Ha. Jadi kita. Burgers only ke? Aduh. Okey. Mini abang. Fotobus kali ni seperti biasa setiap tahun daripada Adib dan wife beliau, Mimpi Surprise. Boleh follow Instagram beliau. Betul-betul bermakna dengan adanya photobooth ni sebab kita dapat mengimbau kenangan dan menyimpan segala gelak tawa antara family dan keluarga. Kalau tidak ada kenangan, tidak boleh dibayangkan untuk next year pula. InsyaAllah semoga Mimpi Surprise berjaya hingga ke Ikut. Ini lah wanita ya. Abang awak pilih dekat dengan kan? Macam Boleh. Bini nak waktu tinggi sikit. Okey, 3, 2, 1. Yang kedua. Patut kos RM5 lebih dengan kos tu. Patut kos RM5 lebih dengan picah tingkat pun. suasana sekarang. Family Abain. Anggun. Baik. Okey, Wan. Heboh lagi ya? Yeah, buat TikTok. Cepat. Pening dah. Carilah benda tak aktif. Okey, dia buat. Oh, tak nak fast step tu. Abang Aim semua. Melampau. Dah sambung ke? Tak, dia buat lagi tu. Tengok siapa yang buat jadi. Okey, Afaz step. Tengok step. Pokok. Alah. Okey, kat balik. Okey, pantai. Ni dia data kita. Okey. Okey, 1, 2, 3. Sorry. Alah. Alamak. Okey, 1.
Jadi tak? Saya tak boleh nak pusing tangan sebab Jadi tak? Sangkut. Kakak. Ish. Mariam. Mariam. Maisha. Naura. Adiba. Ada dinosaur sampai. Satu lagi. Ah, wis ba? 1, 2, 3. Mariam. Kan kita? Kita tengah plan. Semua sesuai mau buat ni. Nice. Special nasi goreng. Nasi tomato. Nasi goreng lah. Fight. Nak mau tengok ni. Kau tengok ni? Aku tengok tadi tak nak tengok. Okey. Okey, fokus. Lalu, abang dia lalu. Salah teruskan. Imak kau kena nyanyi kau. Oh. Imak. Ini rekod semua. Tu rekod. Jom ni kak. Okey, scan dulu kak. Scan dulu. Oh sikit ah. Konten. Kita buat konten jap. Apa? Kosap menantu aku ni. 2, 1. Okey, go. Ya. Kasih Ozo. Farah, Korea. Dia ambil tu, Afi ambil tu yang kecil tu. Banyak tau. Ada macam perisa. Oh. Dia bagi tamat tu lah. Kita ambil tu. Kita try ni tu. Kita try ni. Nak try ni tu. Okey, itu sahaja vlog untuk raya tahun ni. Terima kasih menonton. Sila subscribe, like, comment and share. Okey, kita jumpa lagi 2027 bulan depan lah. Itu belah Kelantan lah. Okey, 2027 tahun depan esok belah Johor. Okey, bye bye. Ops, tunggu dulu. Jangan padam TV anda. Ada lagi ni. Jangan lari dulu. Jom kita tengok gambar-gambar raya seterusnya. Let's go.